yang berkesempatan. Dia kata aku duduk di kaca dia bawa Tidak kata dia masa dia lain kita sepanjang kita juga beraktiviti macam kata ikut regulation peraturannya kita kena 2 tahun sekali. Mungkin jemput kawan InsyaAllah mungkin bulan 9 sampai bulan 10. Doalah sama-sama dan saya pun doa juga sahabat-sahabat saya juga. Saya berita minyak pun kan. Hari kita tak ada buat apa lah, cuma jaga mak saya dah uzur. Okey, terima kasih semua. Okey, alhamdulillah. Hari ni dapat jumpa kawan-kawan lama yang ada tak jumpa lama macam Syak. Apa lagi? Ini dah Syak. Comat. Toy. Saleh. Ijuk. Lope. Oh, ni yang saya tak jumpa lepas sekolah. Zumi. Daun tak apa, Daun dah jumpa dah. Dijemput wakil KT Avenue SP Road. Lembu kata Assalamualaikum. Saya pun baru sampai. Yang lagi lagi jumpa. Siapa yang rindu suara tu jangan lagi dijumpa. Masuk pukul 3. Minta maaf. Jangan kita sambung. Sebelum aku Majlis, saya mempersilakan Tuan Presiden untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bagi setiausaha rakan yang hadir ini. Kemas sini update status rakan-rakan yang lain, kesihatan dan sebagainya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, AGM terakhir kita adalah pada 28 April. Mana-mana unit yang ada wakalah yang ada unit zakat sendiri, diorang pun macam berminat. Proposal pun saya dah hantar. Kalau ada rezeki saya pun nak buat program Alhamdulillah. Dan satu lagi PNU. Untuk kita organize satu lagi motivation kepada adik-adik kita. Last. Kan, aku malah nak jumpa hampa. Aku gaji 5-6 ribu, hampa masih panggil aku tak dekat lagi. Tengah buat aku. Okey, pasal Nan kan, Nan tu jadi kita berusaha ni lah. Aku selalunya dia seseorang yang Allah bagi gifted bendanya online punya skill lah. Aku yang 30,000 subscriber tak apa-apa lah. Terima kasih semua. Semua kita berjumpa lagi di live program. Kita kena ambil tempat di luar sana untuk sesi fotografi. Okey, bergerak sekarang. Apa tak jumpa?